Okay, hai semua, saya Muhammad dan hari ni saya ada satu game yang bernama Inscription. Game ni agak lama dah, rasa dah 5 tahun cerita lah. Tapi game ni game macam roguelike punya deck card macam gitu. Bagi saya interesting, dia punya art style pun interesting tu sebab saya nak try hari ni. Okay semua, harap korang semua enjoy. Jom kita try. Hai. Hai mata. Another challenger. It has been ages. Perhaps you have forgotten how this game is played. Bukan forgotten, memang tak pernah main pun. Allow me to remind you. Play the squirrel card. Squirrel. Okay. Betul tak? Now play your toad. Oh ni. Toad costs 1 blood. Sacrifice must be made. Okay. Selamat tinggal, Cik Tupai. An honorable death. Play this toad. Betul tak? So dia lagi. Okay, sebab kan tengok macam ni. Dia kena pakai satu. Masa ada cost lah untuk keluarkan dia. Wolf required to sacrifice tadi. Now ring the bell to end your turn and commence combat. Tengok macam ni sacrifice dia nak. Yep. Okay, kring. The toad stand unopposed. Ni nak attack 1, ni sacrifice, 3 ni nyawa. Okay. Simple. Macam main Yu-Gi-Oh. Macam itu je. Toad deal me 1 damage. I add it to the skill. So kena ada 1, 2, 3, 4 macam itu. You win if you tip all the side all the way down. Oh macam itu. Like this. Okay, mata tangan kau. My turn. Coyote. Your toad stand in the way of my coyote. How? So dia buat 2 damage. Jadi kita nyawa kita kurang 2. Sedihnya muka dia. Okay. You may draw from your deck or you may draw a scroll. Apa beza dia? Mana scroll? Ni deck. Ambil scroll lah sebab kita nak kena sacrifice. Kita ambil scroll. Oh dull. Okay, tak scroll. So kita sacrifice 2 ketul ni. Try je lah, entah. Stop. You're not sacrifice, not remove from. Oh, dia sacrifice. The suffering was real, but you see it again. Okay, cik. So, kita nak buang coyote tu. Buang coyote. Okay. Boleh lagi? Tak boleh. Bunuh dia. Yay. Because you are learning, I will pass. Kita ambil ni lah. Apa ni? River Snapper. Tak ada pakai, cik. Okay. Dah. 3 damage. Okay. Jadi make sure kita kena settle. Oh, dia pass nak bagi. Nak mengajar. Nak scroll. Sniper ni apa? 1 damage tapi 6 nyawa. Oh. Dah cukup. Okay. You won this match. They won't all be so easy. Okay, ceritalah gameplay dia. Macam Yu-Gi-Oh! Sebiji macam kita. Oh yeah. Okay, so ni adalah dia punya ni. Punya stage lah. Dah sekali ada boss. Nampak hujung tu boss. You were lost deep in the forest. Single path reveal itself. So kita kena ambil path ni satu jalan je. Memang ni je lah. So then is an odd forest push you tend to leave. So pilih mana satu lah. Poison. Okay. Satu lagi apa? Undying Cat. So kita nak ambil satu. Kita nak ambil ni ataupun Infinity Cat. Infinity Cat ni macam mana lah function. Ni kedua sacrifice. Ni satu sacrifice. Ambil satu je lah. Dekat dia disengage sacrifice. It cannot be perish. Does not perish. Oh. Maksudnya kalau kita sacrifice kucing ni. Okay. Function. Kita try lepas ni. Oh ni untuk dapat card baru. Ni apa ni? Ni adalah untuk band set. Found score in a bottle. Break in case of emergency. And have a second. Oh, terima kasih cik. Now just to implement. I allow you to tip the skill. Oh, maksudnya ni untuk main tipu ke apa? Do it as much as you can carry. Okay, kita fight pula. Jom, teknik kita barulah. Kat sini tutorial punya ni. You got ambush while crossing some rough terrain. Jadi kita kena hancurkan. Sorry.
You help me. Okay. Play along for now. Okay, baik cik. You may now see my move ahead of time. So, kita ambil cat dulu. Oh, yep. Ni boleh tengok dia punya ni. Oh, jadi tapi kalau dia seram sebab ada stump. So, kita sacrifice dia, kita letak kucing tu dekat sini. Dan dia pegang kucing. Oh, dia ada. Panci kucing ni just untuk sacrifice je. Here we go. So, kita pecahkan ni, kita ambil ni, kita letak sini. Sniper, alamak. Tune dia ni. Sacrifice ni. Okay. Function dia just untuk tolong sacrifice je lah. Okay. Mind the ambitious wolf cub. It ages swiftly. Oh, dia boleh naik ni. Okay. Kita sacrifice dengan apa? Sniper tak payah lagi lah. Oh, dia directly boleh attack. Aduh. Yup, betul tu cik. Kita nak tengok ada apa lagi. Wolf juga. Ni kau satu damage. Sniper. Nah, tak payah. Oh. Tengok macam mana. Tengok. By the way, saya nak cakap saya bukan reti sangat main game card ni. Okay, sekarang barulah kita ambil ni. Kita ambil scroll, letak sini. Back, ambil wolf. Tap. Okay, go. Fight for me. Oh, scroll ni tak boleh buat apa lagi. Ni yang 1, 2. Kena ni sacrifice dia. Sacrifice ni, sacrifice ni. Okay. Okay, cun. Go. Yay. Itu je main dia. You prevail and track onward past the blooded terrain. Terima kasih cik. Ni apa ni? Ni kalau korang suka jenis main kad dia macam ni main dia, seronok lah. Oh, ni yang tadi. Oh, mix any special is favorite flying creature. So maksudnya pakai satu nanti over time dia akan ni kan. Nana after one turn dia boleh jadi besar. Maksud kita sacrifice satu okey jugalah. Ni dia. Wolf cub. Jadi gang wolf. Ni apa ni? Oh, sambutkan some strange stone in the mist. You are compelled to choose a worthy sacrifice, one that will be lost forever. Sekejap, dia kata sepatutnya tak boleh. Kau sacrifice tu hilang terus ke kau? Dia kata sepatutnya tak hilang kan? Try lah. Look upon your manage and select a healthy horse. Pick me. Kau nak ke bang? Okay. Nah, dia macam nak. Let's go. What an honor. Oh, emang hilang tu kucing tu. Oh, part the soul of the cat now live with the stone. Oh, maknanya kita transfer skill kita ke situ. Oh. Okay. Oh, apa tu? Behold my totem and inscribe my canine card into airborne. Mana cing? Yeah, betul. No one care for the rules. Pathetic, really. Enough. Only keep me around to watch me suffer. Betul tu cik. Up. Cool. Sekejap, apa tu apa? Coyote bat. Ayayay. Go, stop. Let's go. Back on the boat. Tu je lah. Yep, power flight. Oh, banyak ah. Tinggal dia ni. No. Tap. Okay. Tolak balik. Oh, maksud dia flight dia. Mana ciri lepas gitu. Ke sini. Back. Wolf. Tap. Selamat. Salah ketuk. Okay, function juga. Let's go. Woo-wee.
Takut aku. Mana Cik buat direct Oh, girl. Tak function pun. Duduk kat sini. Okay, let's go. Menang. Yay. Ada totem pun tak function. Easy game Macam kita ada seronok lah. Dia macam ada strategi dia. Very interesting Knock on the wood. Oh, tu mini boss lah. Sekarang boleh. Ni untuk pilih kat apa ni? Wolf ni. Banyak dah wolf. Ada the flight it move after attacking. Move. Pergi mana? At the end of a talk on the turn, a card bearing the sigil will move in the direction inscribed in the sigil. Jadi kita kanan macam gitu. Ambil ni. Ular. So apa pergi kanan ni? Ini campfire kanan ni macam tadi. Campfire dulu lah. Ni kita dah tahu dah campfire ni untuk apa. Oh hi. You came across a small group of survivors. Faces shrunken from starvation. They huddled around a campfire. They looked upon your group of creatures and beckoned. Warm one of your creatures by the fire, one said. Warm it by the fire, that will enhance its power, said another. You notice one of the survivors wiping drool from their mouth. Oi, nak makan ke? Oh. No way, kau tak nak? Takut? Kau tak nak? Pergilah. Pula. Oh, tambah damage. The fire warmed the boss to enhance its power. One of the survivors reached toward it. Another gnashed their teeth. Without a word, you pulled the stud away from the fire and left. Oh, function ke? Tapi perlu ke masak? Masak benda tu. Stud tu apa? Bumerang. Stud apa? Sekejap, ni apa ni? Grand Fur. Wow, grizzly bear. Sparrow. Meninggal ni. So, apa-apa kita kena letak squirrel dulu. Sekejap, bear tu 6 nyawa. 4 ni. Payah. Wolf cup pun boleh ke pakai? Aduh. Wait. Mati ke dia ni? Okay, kau duduk sini. Wolf boleh. Okay, Grandpa tak boleh pakai. Ada buat apa ke? Apa ni? Weapon is temporary player. Sekejap. Try dulu. Oh, macam itu. Oh, macam kat sini kalah. Oh no. Oh, tu function dia. Well, I didn't think you really do it. Macam tak baloi. Tak apa, mati lah. 4, 8, 9. You've lost. You see as a learning option if you want to make it my disappointment. Get up from the table. Okay. Fetch me a candlestick from atop the barrel beside the door. Barrel? Oh yo, boleh jalan. Apa ni? Okay. Hai. Boleh ambil ke? Okay. Banyak benda interesting. Bring it there. Tangan dia. Now sit back down. Okay. Apa sekarang? Let me explain something to you. Oh, tu nyawa ke? There was one of the 2 mistakes you can make here. If you make another one, I must sacrifice you. Now, where were we? Okay, terima kasih cik. Satu set ni, satu backpack. Item kita dah pakai dulu. Ni. Aduh. Bullfrog. Oh. Ya, bullfrog pula. Tak tahu apa sebab dia baru, saya ambil lah. Aduh. Boulder. Okay. Make cut one of my card with this. Oh, pilih salah satu je ke? Tongkat function ke? Player untuk satu je. Boulder kita letak situ. Salahnya dengan aku sendiri tak banyak. Ni aku lupa tongkat. Just when you lift your creature into the air, it's only for one turn.
It bleeding yet 3 blood. If you can ignore the building. Oh. Because great, yeah, blood is good. It's about 0 power and have worthy sacrifice. Dia kena attack as though they have airborne siege distance. Untuk satu turn je. Sedap ke? Ni kalau desperate pakai lah. Being overburdened enough with a full dry item, you carry it on. Tak mampu terus lah. Mampu Kita dah macam tak main. Dia 2 nyawa juga. Oh, cantik. Joy seems to be close and around you as a chin mist descended. In the distance, you can hear the clinking of metal on stone. The hobbled figure fall on your path. The musty prospector. Tahu suara dia gitu. He's doing the prospector again. Easy boss. The Molski. Okay, cik. Mul. Activate mul. So maknanya kita kena serang mul dulu lah. Macam tu. Okay, cik. Girl. Up. Good. Up. Up. What? You share? Ambil balik. Asyik tak ada buat apa cik. Okay, back balik. Kita pakai ambil squirrel. Kat sini. Ambil wolf. Tak. Okay, let's go. Ambil tu lagi. Dekat ni kita punya damage ni output punya wolf lah. Okay, go. Yeay. Oh, kita dah pakai. Dang nabbit, my mule. Yeay, 1 nyawa dah habis. I hope you didn't think it would be that easy. Okay, reset it. Go in the cards. Good. Whoa. Wait. Goal, extra goal. Guna tu dah. Guna nak buat macam mana nak buat. Sekejap sebelum tu kat ni cat. Satu cat. Ya. Reset dulu. Satu use squirrel. Sekarang ni apa? Oh, dia lose power. Tu je dah. Ni apa yang hidup 1 nyawa, ni 3 nyawa. Salah pula letak kucing ke situ. Mati kucing tu. Oh, tak buat apa lah. So ada kucing. Kalau placement lah. Maksudnya siapa berserang? Squirrel. Tak. Ada 2 nyawa ni, 1, 3 banyak nyawa dia. Macam ni ke? Okay, let's go. Aduh, tak kerti kita main king guy. Oh no, mati. Mati terus. Susahnya game ni. Sniper ni tak masuk pun. Mati ya. Oh, mati dah. Aduh. All goal for me. Oh. Tangan dia. Oh, mati dah kita. Kena head ke mana pula ni? Oh, hi. You aren't dead yet. This isn't purgatory. So you may think of it that way. Before you expire, I must ask you a favor. I would like a memento. Memento? Your very own death card. It's quite plain at the moment, isn't it? We will work together to amend that. I want this to be the perfect memento of you. There's some card from your mediocre deck. You
can put them to good use. Just got to draw the cost from. Oh, cost. Of course, ni cost. Cost of 1 blood from the wolf god. Yep. Another time, use it power and health. The number. Power and health, go. Yep. Describe which form will extract the sigil. Maksudnya ni kau power apa airborne. Airborne ke another creature perish. When a card bearing the sigil damage another creature that is perish. Maksudnya damage macam mana, kau mati kan je gitu. Ya ke? Entah. Yep. I never did ask your name. Alright. There is now but one final matter. The portrait. Ambil gambar. Cheese. Yep. Senyum. You do not need to smile. Oh, sorry. Dan dah kena ambil gambar je tu. Here we go again. Another challenger. Perhaps it is time. Perhaps you can understand bones. Bone. The resource of opossum costs 2 bones. You gain a bone when one of your creature perish for any reason. Oh, lain pula Kan ni. Oh, main macam biasa. Dia orang ada apa? Battle. Squirrels. Hai, stood. Usually for the death of your creature, you gain a bone. Do not rest it until it is spent or the battle ends. Faham. Okay. Second round. Kita ambil Nana. Pakai bone. Okay, let's go. Mana kat saya tadi? Okay. Squirrel, kau duduk kat sini dulu. Okay. Okay, first round macam biasa. Dia ajar balik. Oh. Kenapa? I forgot your figurine. Get up and fetch it for me. So biasanya game ni memang roguelike It's beside the save. Roguelike, jadi korang macam mati main lagi, mati main lagi. Macam ada tangan tadi. Ni apa ni? Oh, combination. Sekejap, saya nak sebelah ni. Oh, dia suruh pilih mana? Ingat boleh pilih. Macam ni lah. Banyak benda boleh main. Ini boleh pusing-pusing lagi. Let us continue. Okay. Kerap kucing tu tak balik, okay ke? An unkillable cockroach return to your hand after dying. Oh, in a ferrous rattler, a brittle creature once it passed at the flank. Oh, sakit meh. Oh, 6. Cockroach lah. Dia mati, masuk balik ke tangan kita. Macam you know, you're free to get up again. Keep your blood flowing. Yeah. I'm no tyrant. You may stand wherever this map is unrolled. Allow me to plan your next encounter. Do keep your hand off my possession. Oh, iya ke? Boleh jalan-jalan. Oh, ni buku. Alah. Oh, ni kad-kad kita ada. Interesting game ni kalau korang minat. Dia sebab style pun lawa, cantik. Hai. Dia macam game ni replayability dia banyak gila. Jadi korang boleh main banyak kali lah. Lepas kita try second round, tengok boleh okey ke tak. Kalau okey, some bone token for rainy night. Oh, bone token. Folder ni bone token. Macam ni kita bone kita banyak ke? Boleh lah, boleh lah. Offer item. Return this and I'll keep my next turn. Oh. Function. Okay. Cockroach 4, squirrel 1, bullfrog. Ni ya. Okay.
Weapon apa? So the striker then the damage. Kena banyak bone ni. Bone banyak tak macam juga kita. Mati ke kita. Sekejap. Kita dah cukup 2 bone cukup 2 bone. Kira letak sini. Opossum 2 nyawa. Saya 1 nyawa kan. Ayai. Okay, let's go. Oh, kena balik damage. Nak mati. Awal-awal dapat barang tak sedap ni apa ni. Let's go. Cockroach. Go. Tak mati. Were you as unfaltering as the cockroach? Yep. Cockroach. There's a way out for both of us. It's somewhere in this foul cabin. Be silent or I will tear you to shreds. Oh. Ini baik membantu. I see the way this is going. I concede. You may accept my surrender. We may finish this match the slow way. Okay. Sekejap. Jangan keluar. Ya kot. Baik. Padam. Tak boleh ambil. Bila kita boleh ambil daripada dia. Tak ada apa. Tambah balik. Aduh. Alpha. The venerable Alpha. Encourage and emboldens the creature that stand beside. Oh, dia tambah damage ke apa? The vermin mantis. It's strength claw strike both left and right. Kiri kanan. Oh, kat kita. Okay. Of course, ambil kat ni. So, nak upgrade CG ni apa? Campfire. Apa ke? Lupa lah. Oh, okay lah. Upgrade damage ni dia upgrade. Kita ambil skill tu letak kat dia. Sekarang kita ada skill yang best tak? Tak ada sangat skill. Ada cockroach. Okay. So, ni sacrifice kan. Kita nak sacrifice kau. Ni yang kita nak. You go. Alah, kau nak pergi ke? Jadi banyak kali boleh pakai. Tapi nak kita nak perlu sacrifice balik. Kita bagi kat kita. Dia boleh ada 2 ke dia akan replace? Takkan boleh 2 kan? Tak apa, kau pergi lah. Alright. Ya, rasa satu kad boleh ada satu special ability kot. Okay kan. Kat kita. So ada apa ni? Occupy Coyote. Terus sini. Kat kita. Up. Kita duduk sini. Okay, let's go. Oh, mati teguh ni raya. Eagles ni patut kena balik kan. Betul lah perempuan. Yep, betul. Ayai. Ambil ni tu. Are you smart or something? He really doesn't bother teaching about bones. Yeah. Alright, here's a tip. I saw a past victim writing a passcode in the rulebook. Oh, rulebook kita nanti cari. Well, okay, let's go.
kalah dah. Senang tu. Apa tak tadi main kawan kalah senang. Ada Grizzly. Oh, tapi 3 kau. Try. Tu kena ada satu kat kuat. Yang lain hantar. Oh, dia ni cok moho lagi. Okay, first kita nak sacrifice apa? No. So kita letak terbang ke beruang terbang. Okay, let's go beruang terbang. Bapak seram tiba beruang terbang dari atas je. Bayang yang di atas. Dah apa ni? We look in the rule book. There's a definitely passcode scrolling in there. They were looking up the bullfrog sig. Ya, boleh keluar? Tak boleh keluar, okay. Dia suruh main tu. Squirrel tak sini. Tu custard. Kau lawan apa? Paro. Tapi kalau kita letak dia banyak. Okay, tak boleh. Letak wolf ni kat situ. Dia makan kita. Liquify dia boleh pakai balik ke? Tak boleh. Okay, wolf. Tap. Go. Ni opossum boleh pakai dah. Kau kurangkan damage sikit sini. Okay. Yo. Ada damage tu ke brother. Grizzly, I concede. Dia tahu dah keluar ni confirm mati dia. Okay, thank you. Takut dia tahu kat ni apa ni. Right. You were stopped along the way by a trapper looking to liquidate his spell. There was something uncanny about his appearance, but you were quickly distracted by his wares. Care to look at me pals? Okay pakcik, dia memang pakai topeng. The trapper did indeed the type collected from the battle. Again by the damage greater than was needed to win in the match. Take a pal, free of charge. Need quality? You're leaving already? Please consider me pal. Alah tak ada. Oh patut ada ni kalau dia. Oh golden pal. Yep, tak ada dah cukup. Satu ni lah. Maksudnya kalau dia. Oh kalau dia. The trader further down the path would reward you for them. So kalau dia surrender tak ada, kita bedai lagi dia. Tak ada lagi benda best tak? Tak ada lah. Ni dapat item. Ni tambah damage. Item kita penuh sana, 3 dah. Okay. The group of starving survivors struck a dying campfire. On into health. Okay. Tambah 2 health. Takut member. Okay, yalah. Kat kita nak. Jom, kat kita. Let's go. The health of the map. Nana, knife from cat you withdraw dah. Bye bye. So benda tu boleh jadi kita mati ke apa? Okay, kita fight balik dengan prosecutor. Kenapa nyawa aku tinggal tu? My boss battle are high stake test of your aptitude. You want flame, you will either overcome them or die. If not, I will not let you keep the smoke. Smoke? Bukan apa ni? Kita klik Gratical Spire. Dia ni macam boleh kata host D&D ni, D&D okay. Trusted Prospector. Yeeha. Ayy. Prospector boss again. Sorry dah cik. Sekejap, kat ni kat apa? Mana kat Baron disediakan 4 buah awet. Oh, flashback je lah ni. So Coyote ni padap ni. Girl, kedua sini untuk kita. Itu damage. Okay. Tak ada apa. Dah. So many bones. Yeah. Really, na. Ada bone tak ada barang bone tak function. Sekejap. Item kita ada item best tak? Tak ada item best sangat pun. Easily okay ni. Duduk sini. Kalau aku sacrifice kau function tak?
Yep, dia datang balik dekat Punch. Ambil lagi squirrel, kita duduk sini. Stone. Ya. Yeay, dapat kat free. Oh, black coat dapat. Dang, naik. Squirrel. Mana grizzly aku? 1, 2. Coyote, river sniper, black coat. Black coat ni apa? Blue blood. Okay, lepas tu kita pakai grizzly. Oh, count S3 function ke? Banyak kita punya tu. Dah cukup. Kena dah. Yay. Dark Skull. Aduh, lupa pula first round ni. Tu estate ni dah datang balik. Lupa pula okay ni. Ayai. Baru dia keluar yang gila dia. Oh, terbuat apa ya? Get him. Masih. Tu kita dah ada squirrel 2. Kat kita squirrel. Kau kita ni. Kan keluar kedua tu kan. Ya, ni keluar 1 ni 4. Kau duduk sini. Ya, betul. Kau duduk sini. 3 nyawa. Yep. Okay, let's go. Mampus lah. Satu lagi. Mampus lah kau. Mampus. Dia pun menyusahkan aku kan. Dia tadi. Coyote. Tinggal. Tu hanya dapat gigi tu. By the way tu gigi bukan screw. Yeay, itu jaya. Thank you. Yay, you're the first in a while to overcome a boss. As a reward, you are granted an opportunity to select a rare card. Choose carefully. Okay, dia mana card tu? The Prudent Pack Ride. Never doubt the utility of well-stocked pack. Okay. I have no word for this freak of nature. Apa The Eternal Serpent. Death strengthens it forever. Wow. Dekat bila saya perish a copy of it created in a card. Printer. Dia boleh. Oh, boleh 2. Yang saya turn a card behind this area will move in direction described. Macam sangat. When a card then this area is played, you will receive random item as long as your pack is not full. Oh. Ni orang boros lah. Macam best lah. Okay, bye prosecutor. With the sound of the prospectus stirring in your ears, you carried for onwards. Bye. So apa tadi dalam rulebook tu dia kata ada tu kan? Password. Oh yo, map baru. The rank smell of rot and mold permeated the humid air. Sakit kau. Every step forward was answered by some nearby slip or slither. Tread cautiously into the white land. Sebelum tu kita ada rulebook tentang Mighty Lake kan? Oh ni 273. Ini 273. Yay. Apa ni? Kinkbug. Hi. Oh, hello. I wasn't sure if I would ever escape. That iron creep is destroyed around the stunted wolf. This magnet must be Anne. Put that away. Oh, ada kunci. Oh, nak kunci. Kunci tak apa. Oh, mesti selamat yang untuk member dia. Patut dia tahu. Oh, apa?
Aduh, ni tak kena. Tengok sebelah pula. Uyuh. Oh, basically puas saya fikir ni macam mana main. Dia sini main ibarat 2 kad lah kira ni. Maksud ni bila time main ni, fight dengan ni, ada dapat 1 sebab dia terbang. Dia akan dapat 1. Ni boleh turun bawah ke tak boleh. So macam ni fight dengan ni 2 mati, maksud ni kira mati kosong-kosong. Maksud kena 1 jatuh ke belakang. Oh tak boleh, ni akan ke depan dia. Ni jatuh bawah. So AJ 2. 1 ke? Datang. Hantar. Sebab ni akan turun ke bawah je, tak boleh naik dah. Oh, cicak semua 1 2 3 4. Oh, ni sebab jadi 4 ke? Sebab baru jadi 5. Tak tahu pula dia boleh menurun gitu. Dapat skin. I forgot I had put it there. Well, you made it to your deck. I'll deal you one every so often. Think. So, kadang dia boleh turun lebih, kadang dia tak boleh turun lebih. Macam gitu. Tengok, macam ni boleh lebih pula. Dah, settle. Ya, pelik tu. Poker and a formidable creature. Those end very well. Ya, tu nah. Okay, thank you. Dah settle. Oh, ada lagi puzzle bawah ni. Banyaknya. Tunggu semua. Bagi siap orang semua puzzle ni dulu. Tak jumpa. Dah, malas dah. Help, sorry. Saya nak keluar dia. Hai. Okay, dah cukup. Main balik. Aduh. Let's go. Kita dapat beberapa kad yang baru. Function. We encountered a small outpost in the wood tended by a mysterious woman. It was the trader that the old trapper had mentioned. Her appearance was unsettling, but you were mollified by her offerings. Do you mind if I examine the spell of yours? Makcik. Let's start with your hair packs. See what I can offer. Oh, ni jual pack. Trade in pack. I can trade you any of these. Take your time. Wah, nak cat. Ya, Warren. Rabbit. When a card bearing this is played, a rabbit is created in your hand. A rabbit is defined as 0 power 1 health. Ni Raven. Okay, macam nak ni Infinity. Sedap Infinity. This spell are the most excellent. My thanks. Terima kasih. Tu ni untuk upgrade tu. Try. Yang ada boleh kita upgrade. So kita sacrifice. The choice is yours. Oh, boros ni best. Kat Ebenezer Parish. Dia hilang, jadi dia akan tu balik. Jadi kalau kita reset dia, contoh kalau kita nak combo sekali dengan cat ni, function tak? Sekejap, fikir tu. Sting box ni apa? Oh, yang tu. Jadi kalau kita dia mati hidup balik, kalau campur dengan ni, mana kita ada save pocket dia. Ni mak pula dekat dekat apa? Dekat bot. Jadi kita pakai ni, lepas tu kita pakai kad kita ni. Okay ke? Maksudnya setiap kali mati dia akan hidup balik. Jadi kita boleh. Okay. Tapi 2 mahal ke? Roboros ni. Nope. Queen. Apa ni? Kat Ebenezer and oh, maksudnya dapat N banyak-banyak. Tapi nak kena pakai 1. Okay ni. Okay, let's go. Boleh 2. Betul lah, boleh 2. Sama ni ingat 1 lah. Okay, ni apa? Kamu cakap agak lah. Okay. You again. Indeed. A friend freed me. Well, I basically told them how to do it. You got a plan? We have another friend here. You've got to be. I will call him a friend. But I suppose we are indeed this time. Okay. Betul. Scroll 1 je. Oh wow, kat apa ni? Oh, direct B. Okay. Scroll. Tak. Situ. Start. Oh je lah. Ya apa kau lupa lah apa kat kau. Bad play. Kau semua bad. Ni
Aku letak satu je. Steamboat 2. Mesti 2 scroll. Wow. Macam dah start bahaya ni. Awas sangat kita ambil. Kita ada benda-benda tak? Item. Aduh, sakit gigi. Step balik 1, 2, 3. Okey, masih bertahan. Letak ni. Girl, go. Grizzly Oh, dia unkillable. Copy create in your hand. Okay. Stop. Okay, kau bunuh katak tu. Tak menyusahkan hidup aku. Tut. Tingbox. Kat sini. Okay, thank you. Nak mati. Terus aku boleh letak balik stud. Oh, okay. Yep, okay, go. Kita reset balik semua benda. Kan ni bunuh serang katak aku. Okay, settle. Wolf boleh kita letak sebenarnya. Okay. Terus tu, banyak kali aku bunuh kau sebab nak buang ni. Okay. Gun worker end. Satu je. Kita ambil balik. Kita letak sini. Okay, stop. Go. Sorry lah, kau jadi pushback aku. Yeay, dapat extra gigi. Settle. Begitu je gameplay dia. Easy Let's go. So dapat apa? Oh, beehive. Inavoidable beehive. When it attack, you will draw a bee. Oh. The water and elusive otter. It summons itself during my turn. Oh, nak selamat lah. Airborne kat Benedict Struck. Jadi ada orang serang dia, lepas tu dia terus jadi tu. Ini free. Banyaknya kat kita sekarang ni. Dia benda ni kena main strategi sebab dah start ni tak strategi main bedal lah ni. Ada. Hello. Kau nak mati? Ni pun tak faham. Oh, your cat Benedict will be struck to attack cat Benedict move to right. Oh. Ni apa function ni? Will be equal to the number of hand that are on off. This will be equal to the number. Oh, so kita lagi banyak ends keliling lagi function dah dia macam itu. So kalau kita second paket ni, am I your choice? Not really lah. Sebab kau pakai tu, macam function juga kan. Tapi kena based on ni. Dah ambil lah kau. Let's go. Empower ni. Oh, percaya mati dia. Yelah, saya rasa kan saya stop sampai sini dulu lah. Kita tengok dulu macam mana. Lepas ni kita akan sambung lagi. Sebab banyak lagi benda yang nak kena discover. Ni pun tak saya terbuka lagi. Ni pun tak apa muka dia. Dia rasa macam ada puzzle. Dia ni banyak puzzle lah di dalam tu main. Kerana ni pun beberapa card yang kita dah kita ke tepi. Tak boleh, okay. So ni lah, banyak lagi lah benda yang nak kena handle. Ni pun tak dapat lagi. Kita tak lepas berjaya. Selamatkan diri lagi. Banyak lagi benda. Game ni very interesting. Kalau korang minat jenis game-game card macam gini, yang roguelike punya card, korang akan rasa enjoy lah. Saya suka. Sebab dia kecil ke, saya suka main game card. Okay. Okay semua, rasa itu saja. Saya akan end video sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi journey ni. Okay. Terima kasih semua sebab sudi melepak dengan saya. Dan mana yang baru-baru tu boleh subscribe. Saya upload video setiap hari. Dan minta semua like. Dan also komen juga apa-apa. Ada game yang korang minat, ada game korang tak minat, boleh komen juga. Okay, terima kasih semua lagi sekali. Dan saya akan end video ni. Terima kasih semua dan bye-bye.